Guys, alat ni korang perlukan untuk check brake pad korang. Macam mana nak check? Ni benda macam boomerang ni kan. Kita check. Okey, kalau korang nak tahu ni semua adalah indikator korang. Macam ni dah 5%, 10%, 15, so 25, 35, 45 dan 50, 55, 65 dan 75% lah. So kalau hijau maknanya okey lagi. Kalau kuning maknanya maybe next service atau beberapa bulan lagi kena buat. Merah memang dah kena buka. Okey, so sekarang ni kita akan check dekat Mercedes ni berapa persen brake pad dia. So macam mana nak check? Korang kena test satu-satu benda ni and tengok diorang fit ke tak dekat brake pad korang. Okey, jom kita tengok. So kita guna yang ni dulu lah, kuning. Okey, yang ni maybe dalam 20% lah. Kita check dulu. Okey, kalau korang tengok memang sempit sikit, tapi dia ada antara tu. Sekejap aku zoom in. Nampak ni? Dia okey lah. Dia tak boleh gerak sangat. So kita tukar pula besar sikit. Just tengok kalau dia tak longgar ke. Kalau dia longgar maknanya kita kena besarkan lagi ni. So maknanya lagi longgar maknanya dia kena naik atas-atas. So maknanya tunjukkan brake pad korang tu bagus lah. Kita tengok yang ni pula. Ini fit betul-betul. Aku gerakkan memang tak boleh. So brake pad dia dalam 40 ke 45% lah. So owner ni kena berjaga-jaga sikit. So kalau next time kalau korang nak kita orang checkkan brake pad korang, boleh aja. Tapi obviously korang kena servis dengan kita lah. Yeah boy. So kalau korang servis dengan kita akan buat check semua satu kereta korang, termasuk brake pad korang. So korang akan tahu bila korang patut tukar brake pad korang lah. So apa-apa nak ada servis kereta dengan kita orang, Roger Jimmy aturkan.